Saya kakak. Salam. Boleh tak saya tanya soalan? Boleh. Soalan dia, apakah keistimewaan Bali Dapur Utai ini? Keistimewaan dia, kalau awak tengok dekat sini, kita ada macam-macam hadiah. Contohnya kita ada voucher buku RM10, kita ada voucher buku RM50, RM20. Lepas tu, yang tu kalau kita bagi redeem secara online. Kalau yang contoh awak dapat keychain ke atau button bag, kita akan bagi terus. So, minimum 30 boleh beli. Itu je. Terima kasih Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Boleh tak saya tanya soalan? Boleh? Dalam book track ni, buku apa yang paling laris? Kita ada 2 buku ni yang paling laris bagi saya. Ini komik Si Murah dengan novel Harian Insomnia. Okey, yang ni buku dia cerita pasal kucing lah. Kucing ni dia boleh cakap sebab dia ada pakai collar ni. Collar ni nama dia Pola. So, kucing ni boleh bercakap dengan manusia. So, manusia boleh faham dia lah sebab collar ni. Lepas tu buku Si Murah ni dia cerita pasal silat lah. Tapi kalau kita tengok dari dalam dia punya warna, dia punya lukisan dia memang macam dekat anime lah. So buku ni RM18. So boleh try lah adik-adik. Terima kasih abang. Sama-sama. Ni siapa nama? Dia. Okey, terima kasih dia. Sama. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Boleh akak nak tanya beberapa soalan? Boleh. Adik beli buku apa je hari ni? Komik zombie. Penjejak pistol dengan detektif hantu. Terima kasih adik. Sama-sama. I don't wanna tell you, I know if you care. Repeating my mind, rolling around, stuck in your bed. Burning temptation, I just cannot hide it. Late at night. Korang tahu tak? Saya beli buku yang ni. Program Lawatan Book Track ini diharapkan dapat meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. Sekian liputan khas daripada TVPSS. Teruskan menyokong budaya membaca. Jangan lupa like, share, subscribe dan follow. Bye!